Beza simpan emas dengan simpan duit. Tempat simpanan yang sering jadi pilihan adalah ESB dan tabung haji. Dan simpanan ini adalah dalam bentuk duit kertas. Namun perkara yang sering terlepas pandang ialah nilai duit itu sendiri berubah mengikut masa. Dalam tempoh jangka panjang, kuasa beli duit menurun akibat inflasi. Maksudnya jumlah wang yang sama tak lagi mampu membeli barang dan perkhidmatan yang sama pada masa depan. Menyimpan duit adalah perlu untuk kecairan jangka pendek. Ia mudah digunakan bagi perbelanjaan harian dan keperluan segera. Namun duit yang disimpan tanpa strategi terdedah kepada susut nilai. Emas pula mempunyai fungsi yang berbeza. Emas bukan aset produktif. Ia tidak menjana pendapatan, dividen ataupun pulangan yang berkala. Emas adalah penyimpan nilai jangka panjang. Jika dilihat sejarah, emas boleh mengekalkan kuasa beli dalam tempoh yang panjang. Apabila inflasi meningkat dan nilai duit menurun, harga emas akan meningkat sekali. Jadi sebab itulah emas digunakan sebagai alat perlindungan nilai, bukan sebagai instrumen untuk keuntungan pantas. Pilihan simpanan yang terbaik ialah memahami fungsi setiap aset. Duit tunai digunakan untuk kegunaan jangka pendek, emas sesuai untuk simpanan jangka masa panjang dan perlindungan nilai. Bagi yang nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas, anda boleh DM saya dan saya akan feedback anda sebaiknya.